Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, selamat datang ke channel saya Zaid Al-Qusi. Alhamdulillah. Apa khabar? Apa cerita hari ni tuan-tuan dan puan-puan? Di sini kalau tengah scroll-scroll tu, berhenti kejap, tengok. Topik kita pada hari ini, kita bercakap tentang kejar dunia ini, ataupun mengejar dunia ini, ataupun bagaimana dunia ini membuatkan kita rasa kita kena kejar. Tuan-tuan dan puan, topik ni topik yang untuk bagi saya dekat lah. Kerana maklumlah kita berniaga kan, kejar, seolah kita nak kejar dunia ni kan. Kadang-kadang kita tak mula dengan nak kejar, tetapi bagaimana kita punya perjalanan itu membuatkan kita nak kejar. Itulah dia kadang-kadang dunia ni kan. Kadang-kadang kita mula steady, tapi dia tarik, ada magnet nak buat kita kejar. Itulah dia cabaran kan. Jadi di sini walaupun berniaga, walaupun kita bekerja, bagaimana kita bekerja, dapat pangkat, nak naik pangkat, nak beli sini, nak beli barang, nak tingkat, seolah-olah dunia ini dia tarik kita untuk kita kejar. Yang sebenarnya kita nak kejar ni tak ada benda kan. Kita semua tahu, tuan-tuan dan puan-puan semua faham dan tahu, suratan takdir, qada dan qadar Allah, ketetapannya semua dah tetap kan. Tetap. Kita semua faham. Kita semua pendengar benda ni kan. Tetapi kita kejar juga kan. Itulah dia dunia. Itulah dia ujian dunia. Bagaimana dunia ni diciptakan untuk tarik kita. Kadang-kadang dalam kegairahan kehidupan kita terkejar. Kita ditarik dengan keinginan kita sebagai manusia. Kita manusia kan. Jadi memang kadang-kadang nak cepat, nak kejar, nak cari. Pasal kita tengah sibuk dalam zon nak kejar dunia ni. Pasal bukan kita nak kejar dunia, kita ditarik dengan keinginan kita sebagai seorang manusia. Kadang-kadang kita punya nafsu, kita punya keinginan, kita punya brain, semua nak cuba tarik. Jadi di sini topik saya nak cakap senang saja, mudah. Senang cakap, susah buat. Bila kita, tuan-tuan dan puan-puan saya, bila kita merasakan kita tengah nak cepat, nak pergi, nak cari, tengah kejar kan, dengan ada pemahaman mungkin kita boleh stop kejap. Relax, tengok, aku tengah kejar gila ni. Supaya kita boleh pause, tunggu sejenak, sebentar, kita cuba. Pasal tuan-tuan dan puan, kenapa saya share pasal ini? Kerana bab permulaan, titik permulaan untuk kita jadi lagi bagus, untuk kita faham adalah kesedaran, adalah ilmu. Dengan ilmu kita mungkin boleh sedar sedikit, walaupun kita juga kena tarik juga dengan, tetapi akan ada masa dengan ilmu, mungkin insya-Allah dengan ilmu yang Allah anugerahkan, kita boleh pause kejap, tengok. Pasal dengan ini, satu benda yang mudah dan mungkin dianggap mudah boleh buat kita macam-macam berbeza. Maknanya kita dah boleh, okay, hold on, right? Relax. Tetapkan kita punya jalan. Jangan kejar. Walau bagaimanapun semua ditetapkan. Berlawan di minda kita untuk lawan nafsu kita. Ini bermula dengan apa tuan-tuan dan puan? Bermula dengan insya-Allah ilmu, kesedaran. Jadi di anda di luar sana, dan juga saya sendiri, samalah, kita semua sama. Semua kena tarik dengan dunia kan. Jadi topik yang mudah saya sharekan pada kali ini adalah bila anda dalam keadaan kejar, insya-Allah cuba tahan, hold, fikir, ibadah, berdoa, dan cuba faham. Ini adalah semua tarikan dunia. Anda semua faham, kita semua faham. Yang memang semua dah ditetapkan. Dengan pemahaman itu, insya-Allah bolehlah hold kita back. Bolehlah kita mulakan kita punya perjalanan dengan lebih tenang, dengan tidak terlampau untuk kejar. Hold back, tarik diri kita sendiri. Tak ada orang boleh tarik kita kan. Sendiri mau tarik, sendiri kena cakap dekat sendiri, tunggu, hold. InsyaAllah tuan-tuan dan puan, cuba insyaAllah. Jangan lupa amal ibadah. Terima kasih tuan-tuan dan puan. Ini tip yang mudah pada hari ini. InsyaAllah boleh cuba, boleh praktikkan. Jangan lupa scroll bawah, tengok channel itu, tengok video-video lain, klik untuk subscribe, sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.